Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Gapli. Okay, hari ni kita bersama geng-geng taman. Satu family. So ada lagi dalam 1, 2, 3, 4, ada lagi dalam 5 family lah. Hari ni 1 Mei 2026. Jadi program kita hari ni bercuti guys. Lokasi cutian kita pada kali ini di Melaka. Alright, sekarang ni dalam pukul 10 kita akan gerak daripada Nilai ke Melaka. Tapi sebelum tu kita akan singgah lah di kedai, dia orang cakap apa, Gerobok Salai. Saja nak pergi makan-makan situ, lepas tu baru kita gerak pergi ke Melaka. Jadi kita menanti rakan-rakan yang lain. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan gerak lah. Dia tutup lampu dah. Stay tune guys. Okay, kita parking dulu dekat rumah ni. Dah sampai ke Gerobok Salai. Jadi dia ada parking satu kereta RM2 parking kat rumah berhadapan dengan Gerobok Salai ni lah. Okay, jom kita tengok menu apa yang ada dekat sini. Masuk. Okey, berjalan masuk Gerobok Salai. Jom. Stiker macam-macam ada. So di antara menu-menu dia banyak salai. Okey. Lauk-lauk salai banyak. Sudah siap bubuh harga lagi. Okey, jom. Okey, sini pun ada jual ayak ayak bancuh orang. Ayak ujung sana. Jom kita pergi kat meja kita. Spot kita tepi sungai. Jadi ni makanan yang kita order lah. Okey. Okay. So agak ramai. Menu sana penuh. Jadi menu kita ikan bakar, fishball rebung, ayam kampung salai. Total semua sekali RM91 semua bang. Jom makan. Okey, alhamdulillah kita dah siap makan. Sudah habis makan. Relax jap. Kita akan pergi ke masjid untuk solat Jumaat. Apa? Aduh. Masuk YouTube ni. Kompom lah. Sempat lagi nak bergambar. Aduh, bila nak gerak okay, video. Okay, sekarang kita di laluan Lubuk Cina Mahala ke Masjid Tanah. Lama gila tak lalu jalan ni. Ni dulu kita belajar dekat IKBN ni. Selalu lah duk main-main area sini lah. Ramuan Cina kecil, ramuan Cina besar. Okay, jam-jam cari masjid dulu. So ni tempat belajar dulu. Intake first IKBN Alor Gajah. Dia ingat di sini lah. Duduk guling-guling. Duduk depan ni. Tapi kereta lalu tak
Okey, kita dah sampai dekat ANA Cozy Homestay dekat Melaka ni. So daripada Pangkalan apa? Daripada Lebang tu tak jauh lah. Dia area mana ni Sekejap kita tengok. So sini Taman Cendrawasih Batang 3 Kelebang Melaka. Alright, so kita boleh masuk lah. 1, 2, 3, 4, 5 biji. Luas, memang luas gila. Jadi kita tengok apa aktiviti yang kita akan buat dekat sini 3 hari 2 malam. Ok, jom kita masuk. Tengok dia punya ruang dia memang luas gila. Tu dia. Terus duduk. Ada set karaoke tak ada kan? Yang bestnya homestay ni dia ada kolam guys. Budak-budak ni tak menyabar. Ada kolam dalam rumah. Dapur yang luas. Ini kunci dia ni. Tandas dia. Tandas pun luas. Ada meja bola. Play area. Budak-budak suka ni. So kita naik atas. Atas ada 4 bilik. Atas meja snooker, meja pool. Ada aircon ni. Setiap bilik ada aircon. Bilik ayak. Dan ni ruang lepak kita. Boleh santai dan boleh sokok sini. Tu jalan masuk mai. Belakang ni luas dia. Satu bilik. 5. Bilik dah tu lah. Bilik dah. Kita bilik ni. Tapi dia berkongsi bilik air. So hati-hati. Ada tempat lepak lagi guys kat luar. Try. Ram tak masuk. Happy anniversary. Sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Patah dua kata. Berpatah-patah dah. Patah-patah. 17 years. Alright. Dalam. Dalam jangan mandi. Puas mandi. Budak-budak. Okey. Makan dulu. Makan tak konti.
Bagi dia orang main GoPro. Okey, aktiviti malam guys. Kita dekat Kelebang ni. So kita lepas maghrib tadi lepak je, cari kedai makan. Agak ramai jugalah kali ni. Semua ada 6 family, komplit semua. Jalan-jalan cari makan. Okay, alhamdulillah kenyang untuk malam ni. Makan luar area Kelebang. Semua dah kenyang. Ada yang tak dapat ah? Semua dapat ah? Oh, clear. Habis lah. Ni buat apa ni? Acara tukar-tukar hadiah ha? Macam-macam hal.